Ingat siapa mati. Allah makbul 4 cara. Maknanya Allah kata, mu mintalah kepada aku, mesti aku makbul. Tapi makbul cara aku, bukan cara mu. Cara makbul Allah ke mana? 4 cara sebut dalam beberapa hadis. Yang pertama, apa yang mu minta, hak tu aku beri. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita berdoa minta selamat. Siapa nak Kuala Lumpur? Siapa? Balik KL nak balik Kuala Liban, doa pula tak? Doa. Siapa? Apa yang kita minta, itu yang Allah beri. Kita pergi Mekah minta selamat naik kapal terbang pergi balik. Kat mana orang pergi selamat balik selamat? Betul tak? Itu nombor 1. Apa yang kita minta, Allah beri. Nombor 2, apa yang kita minta, dia tak beri selalu, dia beri lain kali. Kita minta hari ni, dia beri bila-bila. Tu banyak juga. Contohnya kita minta yang murah rezeki, tak beri. 20 tahun dah akan datang baru murah rezeki. Kita dah ingat kalau kita minta hari tu minta murah rezeki. Kita dah ingat hari ni, oh bijak aku. Padahal 20 tahun lepas mu ada minta, Allah tangguh 20 tahun baru murah rezeki. Yang ketiga, mu minta benda lain, dia beri benda lain. Ni banyak tak dalam hidup kita. Kita nak minah, boleh ketum. Banyak tak? Contoh, jalan jodoh. Jalan jodoh kan? Kita nak ke minah ni, orang cakap macam gila babi gini sekali. Lambat tengok minah, tengok lipat tu kita. Tengok lipat. Naknya ke minah, Allah beri ketum. Kita nak ke orang lain, jodoh kan? Orang lain. Kita nak belinya kereta apa benda ni Exora second hand. Dah boleh dah cakap dah ejah dah lepas tu, ejah long dah lepas. Padahal second hand je 48,000 je rutin, ejah dah lepas. Minta tolong tu dah lepas tu, pinjam meeting pot dara dah boleh juga. Dah boleh Alza baru. Faham tak? Mu nak benda lain, hak benda lain Tuhan beri. Banyak dah dalam kehidupan kita. Nombor 4, mu minta benda baik, Allah dah beri. Tapi Allah lepaskan mu dari satu musibah keburukan. Kita minta naik pakar 3 kali suruh orang sejik kolam maya ajak, tak jadi juga. Orang lain juga naik pakar. Dia kata menatang dah jadi sedagang. Kenapa? Saja habis saja aku 50 yawi ke Tok Imam malam tu dengan JKK. 3 kali dah peluang naik pakar. 3 kali suruh orang sejik maya ajak, tak boleh gak ke dia. Kawan dia naik pakar. Tapi Allah tak beri dia naik pakar, Allah lepaskan dia dari penyakit. Hak naik pakar 3 kali dah masuk hospital. Kita naik motosikal, kita naik kereta, lori daripada nun babah tayar pecah, langgar kereta belakang mati 4 beranak. Kita terlepas. Kita bijak aku lik tadi. Bijak aku lik tadi. Kena orang belakang. Padahal mu ada minta sesuatu 4 tahun lepas, Allah tak beri. Allah selamatkan mu dari musibah hari ini. Ni hadis sahih belaka ni. Itu cara dia Allah makbulkan kita. Bukan nak turut kita. Turut kita punah dunia ni. Tak cukup kita.